Dan ada beberapa hadis yang menarik bila kita sebut tentang sakit dan sedekah ni. Nabi SAW sebut, hadis ini diperselisihkan para ulama tentang taraf dia kuat ke lemah, tapi para ulama menyebutkan maksudnya itu maknanya itu betul, iaitu dawu mardakum bis sadaqah. Carilah sembuh bagi penyakit-penyakit kamu dengan bersedekah, kerana sedekah mendekatkan kita kepada Allah SWT. Sedekah juga dari perkataan siddiq. Abu Bakar as-Siddiq itu maksudnya apa? Orang yang benar kan. So sedekah itu adalah kita yakin benar dengan Allah SWT dan janji-janjinya. So bila kita buat sedekah dan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu sebenarnya akan membuka jalan-jalan kesembuhan dengan cara yang kita takkan boleh fikir. Dan memang ada kisah-kisah yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Orang yang pergi, doktor bagi tahu dah tak ada dah, 6 bulan je kamu ni, barah dah merebak stage 4, dah melata dah. Dia pun balik untuk tulis wasiat, untuk selesaikan semua urusan supaya dia pergi dengan aman. Dia balik beberapa bulan ke kampung dia dan dia datang semula buat semakan, screen balik, bagi tahu, doktor kata, kamu ada pergi hospital lain ke? Kamu ada buat kemo kat tempat lain ke yang lagi power dari sini? Sebab tak ada tinggal dah apa-apa kesan daripada barah tu. Dan dia kata, aku tak pergi mana-mana, aku balik kampung je. Cuma kemudian dia teringat waktu dia balik kampung, dia terjumpa dengan seorang perempuan, ibu tunggal, yang pergi ke pasar kutip tulang-tulang untuk dibawa balik, dan serpihan daging tu dimasak, diberikan anak yang lapar itu makan. Dia tersentuh hati dia ikhlas bagi sumbangan supaya anak ni dapat makan, dan dengan asbab itu Allah SWT berikan kesembuhan yang penuh kepada dia. So itu semua adalah bagi orang yang beriman. Sebab tu doa ni syarat dia kena yakin. Doa dengan yakin. Adapun kalau kita tengok, saya makin doa makin teruk ni, kita serah kepada kebijaksanaan Allah SWT. Kerana Allah SWT menyusun urusannya dengan cara yang dikehendaki. Kadang-kadang kita fikir kalau aku sembuh itulah baik untuk aku. Tapi kita tahu Allah sediakan syurga yang tinggi kedudukannya dengan ujian yang kita lalui disebabkan sakit itu. Semua itu membakar sedosa, kesalahan dan membawa kita dekat kepada Allah SWT.